Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan mulakan podcast pada petang ini bersama saya Sharina dan Auni. Dan hari ini kita akan sentuh tentang topik hangat yang semakin diperkatakan oleh orang sekeliling, orang ramai, iaitu cabaran pemeliharaan hutan dalam era pembangunan infrastruktur di Malaysia. Sebelum kita mulakan perbincangan ni, kita berkenalan dulu dengan 3 orang pelajar UTHM ni yang dikenali sebagai 3R. Rabia, Razik dan Razif. Okey. Jadi untuk mulakan kita punya podcast ni, kita mulakan dengan perkara asas dulu. Pada pendapat Rabia, apa maksud sebenar dalam pemeliharaan hutan ni dan juga kepentingan pemeliharaan hutan ni dalam Malaysia? Pemeliharaan hutan ni bermaksud usaha untuk melindungi, memulihkan dan memastikan kelestarian ekosistem hutan. Malaysia adalah antara negara yang kaya dengan biodiversiti, tetapi malangnya kita juga antara negara yang mencatatkan kadar kehilangan hutan yang tinggi sejak beberapa dekad yang lalu. Kenapa? Salah satunya ialah pembangunan infrastruktur. Okey, seterusnya saya akan bertanyakan soalan kepada Encik Razik. Okey, saya nak tanyalah, macam mana pembangunan infrastruktur macam lebuh raya, projek mega bagi kesan dekat kawasan hutan kat Malaysia? Soalan yang menarik daripada pihak moderator. Okey. Sebenarnya Malaysia ni dia mempunyai banyak projek-projek yang sedang membangun. Projek-projek seperti pembinaan lebuh raya, empangan, lapangan terbang dan kawasan perindustrian sering melibatkan pembukaan kawasan hutan. Jadi kawasan hutan yang kita simpan dan dilindungi semakin terjejas hari demi hari. Contoh yang paling jelas adalah projek ECRL dan lebuh raya Pen Borneo. Projek-projek ini memberikan kesan langsung kepada habitat haiwan liar seperti harimau Melaya, gajah dan juga haiwan-haiwan yang lain yang kita kesan semakin pupus. Selain kehilangan biodiversiti, penebangan hutan menyebabkan perubahan iklim, peningkatan suhu dan risiko bencana seperti banjir besar yang akan berlaku apabila penebangan hutan ni berlaku untuk kita membangunkan infrastruktur kita tersebut. Jadi, itulah jawapan saya. Okey, terima kasih Encik Razik. Seterusnya, Encik Razif. Ya, saya. Okey, saya nak tanya jugalah. Cik Razif rasa kan, adakah dasar-dasar sedia ada yang kat Malaysia ni cukup untuk melindungi hutan yang kita ada dekat Malaysia ni? So, Malaysia ni sebenarnya mempunyai dasar seperti dasar perhutanan negara dan dasar alam sekitar negara. Tapi, pelaksanaan sering menjadi isu utama. Ada kalanya projek pembangunan diluluskan walaupun jelas memberi impak besar kepada hutan simpan. Antara cabaran utama ialah kelemahan penguatkuasaan, tekanan politik dan ekonomi, kurangnya pemantauan berterusan dan ketiadaan hutan yang dikemas kini dan telus. Sebagai contoh, ada kes di mana tanah reserve hutan diklasifikasi semula untuk pembangunan. Ini membuka ruang kepada aktiviti pembalakan sah tetapi tidak lestari. Itu jawapan daripada saya. Sangat menarik keterangan yang diberikan dan saya setujulah dengan segalanya. Okay. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya tak kisahlah siapa-siapa yang boleh jawab kan, antara pendapat kamu 3. Macam mana Malaysia ni boleh capai keseimbangan di antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam sekitar? Soalan cipu mas. Orang kata. Saya mungkin boleh mulakan dengan poin pertama. Boleh? Boleh Cik Rabia, silakan. Pertama, kita perlukan pendekatan yang lebih eksklusif, gabungan pembangunan dan kelestarian. Teknologi hijau, reka bentuk mesra alam dan penilaian impak alam sekitar yang telus perlu dijadikan amalan yang wajib. Seterusnya saya serahkan pada Encik Razif. Okey, Encik Razik. Okay. Teruskan. Pada pandangan saya, masyarakat perlu peka. Banyak NGO seperti GEC, Sahabat Alam Malaysia dan WWF Malaysia sedang giat memperjuangkan isu ini. Kita boleh sokong mereka ikut kempen atau sekurang-kurangnya bersuara di media sosial untuk memberikan
orang kata apa, pendedahan dan menaikkan kesedaran kepada pihak sekeliling dan orang ramai. Golongan muda juga memainkan peranan penting melalui kesedaran, pendidikan dan penyertaan dalam program pemeliharaan seperti penanaman semula pokok. Itu adalah jawapan bagi soalan yang ditanyakan oleh pihak moderator. Menarik keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak 3R ni. Tapi 2R lah sekarang 3. Sebagai penutup lah kita punya podcast ni kan, kita tak menolak pembangunan infrastruktur yang ada kat Malaysia ni, tapi pembangunan tu kenalah seimbang di antara pembangunan infrastruktur yang lain dan juga pemeliharaan hutan. Jadi hutan ni bukanlah sekadar kumpulan pokok, tapi dia juga sistem kehidupan yang boleh sokong biodiversity, kestabilan iklim kita dan juga kehidupan manusia sendiri. Sebab kita pun perlukan udara oksigen yang dilepaskan oleh kita punya pokok-pokok kan. Seterusnya, harapan saya juga agar para pembuat dasar, pelabur dan masyarakat awam ni untuk melihat pemeliharaan hutan bukan sebagai penghalang pembangunan, tapi dia juga sebagai pelaburan untuk masa akan datang, untuk generasi yang akan datang. Jadi akhir kata, kita semua ni ada tanggungjawab. Tak kisahlah ada tanggungjawab yang besar ke ataupun masyarakat bawahan. Kalau bukan kita yang jaga hutan, siapa lagi? Betul. Setuju. Okay, so habis sudah podcast pada petang ini. Okay, so guys, jangan lupa saksikan podcast kita pada masa akan datang bersama tetamu jemputan yang lain. Jangan lupa subscribe Borak Library. Okay, cakap. Cakap apa? Dah lah situ je dah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.